Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kita rakamkan ucapan syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Dengan izin daripadanya, pada hari ini masih lagi memberi peluang dan kesempatan buat kita semua dengan diberikan nikmat pinjaman kesihatan yang baik dan usia yang masih panjang, sehinggalah Allah Ta'ala masih lagi memilih kita untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Waktu begitu cepat berlalu meninggalkan kita, bagaikan Ramadan baru saja kita mulakan. Akan tetapi sama ada kita sedar ataupun tidak, Ramadan sudah meninggalkan kita hampir 10 hari lebih, ataupun 10 Ramadan yang pertama telah berlalu meninggalkan kita. Dan ketika ini kita sudah berada pada fasa yang kedua di dalam bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dan diikuti dengan Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala anhum, bagaimana menyatakan Nabi pernah menyebut wa wasatuhu maghfirah. Bila mana kita berada pada pertengahan Ramadan, dijanjikan oleh Allah dilimpahi dengan keampunan di atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini sebagai peluang yang terbaik dengan kedatangan Ramadan dan diikuti janji tawaran yang begitu hebat. Moga-moga dosa kita diampunkan ataupun digugurkan oleh Allah Jalla wa'ala, insya-Allah. Hadirin mukmin sekalian, kita dah masuk berapa Ramadan ini? 13 Ramadan. 13 Ramadan. Hari ini dah 13 Ramadan. Dan insya-Allah pada sebelah malamnya nanti, kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita akan melaksanakan solat sunat tarawih untuk malam yang ke-14. Dan kalau kita perhatikan khususnya Ramadan pada tahun ini, begitu banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, antaranya kepada kita umat Islam yang duduk di Malaysia. Antaranya yang pertama sekali, kita menjalani ibadah puasa sehingga hari yang ke-13 ini, khususnya umat Islam di Semenanjung. Kita berpuasa dalam keadaan aman dan tidak dipenuhi dengan perasaan takut, apatah lagi dalam keadaan mesti berjaga-jaga. Apakah saya nak maksudkan dengan kenyataan ini? Sebab kalaulah kita cuba nak buat perbandingan dengan umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa di tempat ataupun negara yang lain,
berpuasanya mereka dalam suasana peperangan, berpuasanya mereka dalam keadaan nyawa mereka menjadi pertaruhan, sebagaimana umat Islam di negara-negara, khususnya negara Arab Timur Tengah yang sedang bergolak pada hari ini. Dan demikian juga umat Islam yang berada di Malaysia tetapi bukan di Semenanjung, di sebelah Sabah dan juga Sarawak. Terutamanya mereka yang berada di Sabah pada ketiga ini. Dan di Sabah khususnya di Ranau dan beberapa daerah yang berhampiran. Bagaimana mereka menjalani ibadah puasa pada tahun ini dalam keadaan dipenuhi dengan perasaan takut dan juga berhati-hati. Akibat daripada saki-baki gegaran walaupun bukan dengan skala yang besar, tetapi skala yang kecil tetapi sedikit sebanyak memberi kesan kepada mereka. Setelah mana sebelum ketibaan Ramadan baru-baru ini, mereka diuji dengan kejadian gempa bumi. Dan dalam tempoh minggu ini sahaja, kalau kita mengikut perkembangan, difahamkan berlaku beberapa kali gegaran dengan skala yang kecil. Walaupun tidak mengakibatkan adanya nyawa yang terkorban, tetapi sedikit sebanyak menyebabkan mereka berada dalam keadaan berjaga-jaga, menjalani ibadah puasa dalam keadaan tidak tenang. Alhamdulillah, ujian sebegini Allah Ta'ala tak datangkan kepada kita. Yang keduanya, sidang jemaah sekalian, kalau kita perhatikan juga, di antara nikmat yang kedua Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebagaimana yang kita maklum, umat Islam di Malaysia antara negara yang paling singkat menjalani ibadah puasa pada setiap hari. Tempohnya tak terlalu panjang, kurang lebih sekitar 13 jam sahaja, dengan mengambil kiraan secara purata bermula jam 6 pagi dan berakhir sehingga jam 7 petang. 13 jam. Dan 13 jam ni pada saya waktunya tidaklah terlalu panjang. Kita tolak, kita tidur siang hari sepanjang bulan Ramadan, berapa jam dah? Mungkin waktu kita hari bekerja tidak, tetapi Sabtu Ahad sebagai contoh. Kalau suasana di negara Arab, saya ingat waktu belajar di Yaman dulu, siang hari bulan Ramadan ni memang keadaan sunyi, hatta di ibu negara Sana'a. Nak tengok orang mula ramai keluar ke bandar, urusan jual beli bila? Selepas habisnya solat zuhur. Sebab apa? Orang Arab kalau di Yaman, khususnya di Sana'a setakat yang saya tahu, selesai je solat subuh mereka akan tidur. Bangkit tak bangkit, azan zuhur nanti baru bangun. Hatta kalau kita ni pelajar nak pergi ke pusat pengajian pun, nak boleh dapatkan teksi sebelah pagi cukup main susah. Tapi start lepas zuhur, teksi pun dah mula banyak, kedai baru dibuka, orang sibuk berurusan jual beli. Maknanya kalau 13 jam, kalau kita dah tidur, tolak waktu tidur, dah berapa kaki tinggal. Kemudian lepas zuhur dah pergi tu ke bazar Ramadan, tawaf bazar Ramadan, dah berapa lama, tolak lagi. Kalau yang muslimat duduk di dapur, hidangkan juadah berbuka puasa, tolak lagi masa, sedar-sedar dah masuk waktu berbuka puasa. Jika nak dibandingkan umat Islam di negara-negara yang lain, ambil contoh umat Islam di Arab Saudi pada tahun ini. Mungkin ada yang baru balik mengerjakan ibadah umrah. Cuaca di Arab Saudi sekarang ni, mereka berhadapan dengan cuaca yang cukup panas, panas yang terik. Sehingga tahun ini, sekarang mereka berpuasa dalam bulan Ramadan, kurang lebih sehari dalam 15 jam. 2 jam lebih daripada waktu kita. Berbeza pula dengan umat Islam di UK.
UK kena terjemah United Kingdom. Kalau tak terjemah, takut yang silap faham, ingat ulu kelang pula nanti. UK, mereka terpaksa berpuasa tahun ini sahaja, lebih kurang sehari 17 jam namanya. 4 jam lebih daripada waktu kita. Dan yang lebih dahsyat antaranya umat Islam yang berada di Rusia. Berpuasanya mereka pada tahun ini kurang lebih hampir 22 jam lamanya. Sehingga di sana berlakunya satu fenomena yang dinamakan malam putih. Waktu malam tetapi cuacanya masih cerah. Sekali lagi Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Dan yang ketiga, berkaitan dengan solat tarawih. Kita di Malaysia ni alhamdulillah tak ada lagi pekeliling yang mengeluarkan arahan berupa satu kewajipan mesti tarawih buat 20 rakaat. Kita tak rajin dengar lagi. Cuma yang ada lebih digalakkan buat 20 rakaat berbanding 8 rakaat. Itu ada. Bermakna kita diberi pilihan. Kita nak buat 8 rakaat pun boleh, kita nak buat 20 rakaat pun boleh. Sebab apa kita diberi pilihan? Pertama, ibadah ni hukumnya hanya sunat. Dan yang keduanya disebabkan 8 rakaat pun ada dalil dan juga sandaran, 20 rakaat pun ada dalil dan juga sandaran. Dan kalau tuan-tuan perasan setiap tahun sebelum kedatangan Ramadan, biasanya yang menjadi perbalahan, pertelingkahan berkaitan dengan berapa rakaat nak buat solat tarawih, 20 ke 8 rakaat. Dia bukan berlaku melibatkan masyarakat awam pun. Bukan melibatkan jemaah masjid ataupun surau. Tapi biasanya perbalahan ataupun pertelingkahan kecil ini berlaku hanya di kalangan jawatan kuasa, surau dan masjid sahaja. Ada kelompok yang pertama nak buat 8, ada kelompok yang kedua nak buat 20 rakaat. Kadang-kadang yang 20 rakaat tu dia punya hujah, kita nak ambil masa bila lagi nak banyakkan ibadah bulan Ramadan, buat 20 rakaat. Pada masa yang sama tazkirah jangan buat. Ada setengah tempat nak buat 8 rakaat kerana apa? Kita ada masa untuk buat tazkirah, ambil peluang jemaah ramai mari surau dan juga masjid. Sebab tu bulan Ramadan akan timbul satu penyakit. Sebagaimana kalau bulan-bulan lain biasa kita dengar adanya kempen anti dadah. Kita biasa dengar adanya kumpulan anti hadis. Tapi bulan Ramadan ada penyakit yang datang di mana-mana tempat, iaitu anti tazkirah. Mana-mana tempat ada benda macam ni. Soalnya 8 rakaat, 20 rakaat tak kisah. Semua ada dalil. Yang buat 20 jangan marah yang buat 8. Dan yang buat 8 jangan pelekeh orang buat 20. Jemaah insya-Allah tak ada masalah. Sebab sifat jemaah ni apa? Hak mari makmum yang mari ke surau masjid ni. Kalaulah pihak masjid putuskan buat 8 rakaat, insya-Allah majoriti akan buat 8 rakaat. Dan kalaulah sekiranya masjid putuskan buat 20 rakaat, makmum ni pun kebanyakan dia tetap buat 8 rakaat. Jadi makmum tak ada masalah. Dia boleh buat pilihan. Jadi tarawih ni pula ulama sebut pada kita, buat dalam keadaan tenang. Jangan tergopoh apa. Apa gunanya kalau buat 20 rakaat tetapi dalam keadaan terkejar-kejar. Kan macam kita tengok kan, 7 minit 20 rakaat. Tengok video tu tuan-tuan. Ingat kau main-main. Rupanya kata memang ada. Ini tradisi di masjid tu memang buat begitu. Hai tuan-tuan, habis 20 rakaat, ingatnya bersenang, takut terlentang tuan-tuan. 20 rakaat 7 minit tuan-tuan. Tahu-tahu dengar amin, assalamualaikum warahmatullahi.
Jadi kita buat dalam keadaan bukan nak terkejar-kejar, bukan nak cepat habis, bukan nak cepat balik, tapi biar kita ada rasa khusyuk dan buat dalam keadaan bersenang-senang. Ini namanya tarawih. Ada orang boleh buat 8 rakaat, 20 rakaat secara berterusan tanpa berhenti. Ada orang, tuan-tuan. Tapi ada setengah orang buat 2 rakaat je, dia mula mari sempur, tuan-tuan. Kalau jenis ada penyakit ni, jangan terkejar-kejar. Rasa tak larat, cari dinding, cari tiang dalam masjid, sandar dulu. Ambil nafas elok-elok. Agak dah rasa okey, bangkit. Semayang balik, ikut Tok Imam. Kalau Tok Imam dah habis dah, ada baki, kita tambah sendiri. Apa susah? Yang penting buat dalam keadaan tenang, jangan terkejar-kejar. Dan kita pula diberi pilihan. Sebab ini solat sunat. Sama ada orang sihat ataupun orang tak sihat, tak nak rasa solat dalam diri kita, boleh solat dalam keadaan duduk. Sama ada duduk ketika mana bagaikan duduk antara 2 sujud, duduk atas solat dalam keadaan duduk, ataupun solat dalam keadaan duduk di atas kerusi. Dan banyaklah kita tengok surau masjid dah tiru macam Mekah Madinah sekarang. Bulan Ramadan sediakan banyak kerusi untuk orang yang tak larat. Khusus kepada Persatuan Lenguh-Lenguh se-Malaysia yang tak larat nak berdiri lama. Apa masalah? Tak ada masalah. Hak penting buat dalam keadaan tenang, supaya orang rasa bersenang-senang dalam mengerjakan sesuatu ibadah. Apatah lagi kalau itu adalah ibadah yang sunat. Kalau duduk tak larat, diri pun tak larat, boleh solat dalam keadaan bari, boleh. Boleh. Tapi jangan duduk belakang Tok Imam. Kamu bagi duduk belakang Tok Imam, confirm makmum belakang kamu tak khusyuk. Duduk sah paling belakang sekali. Kalau baring pun tak larat, orang ni kita kena baca talqin ke atas dia. Dia dah mati barangkali. Maknanya, sekali lagi nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bagi membuka ruang, inilah Ramadan sebagai kesempatan, buatlah ibadah semaksimum mungkin. Dan bila berada dalam bulan Ramadan, saya nak sentuh satu perkara sebagai ulang kaji kepada kita. Benda yang kita dah selalu dengar. Ulang kaji berkaitan dengan apabila kita berada di kemuncak penutup bulan Ramadan, ataupun disebut sebagai Ashril Awakhir, 10 Ramadan yang terakhir. Maka Allah Ta'ala akan tawarkan kepada kita satu tawaran yang disifatkan inilah kemuncak tawaran di dalam bulan Ramadan. Yang banyak orang tak ambil berat, yang banyak orang terlepas pandang. Jadi kita nak ulang kaji pada tengah hari ini. Walaupun kita masih lagi berada di awal pertengahan Ramadan, saya suka sebut perkara ini, ulang lagi benda ni supaya yang tak ingat boleh jadi ingat. Yang tak tahu boleh jadi tahu. Yang sebelum ni tak ambil berat, lepas ni insya-Allah kita sama-sama ambil berat supaya kita tidak terlepas pandang. Berkaitan dengan satu perkara yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi sebut apa? Barang sesiapa yang bangkit, mendirikan, menghidupkan malam Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa yang dia lakukan. Dan bila sebut malam Qadar, dalil wujudnya malam Qadar ini berdasarkan suratul Qadar pada ayat yang Allah Ta'ala letakkan di juzuk yang terakhir di dalam Al-Quran, yang dinamakan suratul Qadar. Alam inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya tak nak terjemahkan surah ini. Surah ini mengandungi 5 ayat dan dia termasuk di dalam suratul Makkiyah, surah yang Allah Ta'ala turunkan di kota Mekah. Dengan penurunannya surah ini sebagai dalil yang cukup jelas bahawasanya malam Qadar itu adalah malam yang benar-benar wujud dan juga berlaku.
masyarakat kita sebut malam Lailatul Qadar. Ini sebutan yang ambil masa untuk kita ubah. Sebab tak betul dari sudut terjemahan maknanya. Baik. Bila sebut malam Qadar, malam Qadar ni tuan-tuan disifatkan sebagai hadiah Allah Ta'ala kepada umat Nabi. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Apa kata Nabi? Inna Allaha wahaba li ummati laylatal qadri walam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghadiahkan kepada umatku akan malam Qadar, yang mana pemberian ini Allah Ta'ala tak pernah berikan kepada umat-umat ataupun mereka yang datang sebelum daripada ini. Bermakna ini hadiah dan tawaran Allah. Dan malam Qadar ini, kalau kita perhatikan suratul Qadar, Allah Ta'ala nak sebut beberapa perkara sebagaimana yang dibincangkan oleh para ulama tafsir. Antaranya pada ayat yang kedua. Cuba kita perhatikan ayat yang kedua. Allah Ta'ala sebut, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Ayat ni ulama tafsir sebut sighatul istifham. Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk soalan. Sighatul istifham maknanya apa? Dan apakah yang kamu tahu berkaitan dengan malam Qadar? Allah Ta'ala tanya pada kita. Dan kemudian Allah Ta'ala datangkan jawapan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ketahuilah oleh kamu, malam Qadar ini adalah satu malam yang lebih baik jika nak dibandingkan dengan 1000 bulan. Menunjukkan kita daripada satu sudut, ini adalah salah satu bentuk ayat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk soalan kepada kita. Dan terkadang adanya ayat Al-Quran, Allah Ta'ala datangkan juga dalam bentuk soalan, tapi tanpa Allah Ta'ala datangkan jawapan selepas daripadanya. Mengapa tidak didatangkan jawapan? Ulama sebut dengan bertujuan Allah Ta'ala nak supaya manusia berfikir. Ambil contoh ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan tidakkah kamu wahai manusia mengkaji dan memerhatikan bagaimanakah dijadikan seekor binatang yang namanya unta. Tanpa Allah Ta'ala datangkan jawapan bagaimana unta itu dijadikan, dengan tujuan manusia supaya berfikir. Dan berkata lagi ulama tafsir, kalimah wa ma adra yang berada pada ayat yang kedua dalam suratul Qadar ini, kalimah ini sahaja Allah Ta'ala ulang sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran. Cuba malam ni tuan-tuan, sambil-sambil kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, cuba kita kira, cukup tak 13? Pada ayat yang mana dan di dalam surah yang mana yang dikatakan 13 tempat Allah Ta'ala ulang penggunaan perkataan wa ma adra. Dan ulama bahasa Arab sebut apa? Penggunaan kalimah wa ma adra ini digunakan oleh Allah ketika mana nak menunjukkan dua perkara. Yang pertama sekali, kalimatun yastakhdimuha bi syai'in 'azim. Yang pertama, Allah Ta'ala gunakan kalimah wa ma adra ini ketika mana nak menunjukkan satu peristiwa yang nak diceritakan itu sifatnya begitu besar. Maka demikianlah Lailatul Qadar, satu peristiwa dan satu malam yang besar sifatnya. Dan kalau kita perhatikan dalam surah yang lain, Suratul Qari'ah, ketika mana Allah Ta'ala nak cerita hari kiamat, Allah Ta'ala guna kalimah yang sama. Apa kata Allah? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Dan apakah yang kamu tahu berkaitan dengan kiamat? Dan menunjukkan juga kiamat ini juga adalah peristiwa yang cukup besar. Dan yang kedua, kata ulama bahasa Arab, penggunaan kalimah ini tidak hanya semata-mata nak menggambarkan peristiwa itu besar, tetapi pada masa yang sama
bagi menunjukkan bahawasanya peristiwa yang besar itu di mana akal manusia begitu terbatas untuk memahami akan hakikat kejadiannya yang sebenar. Bermakna apa? Ambil contoh hari kiamat. Kita setakat tahu kiamat ni ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Soal hakikat bila berlakunya kiamat, akal kita ni begitu terbatas untuk memahaminya. Demikianlah juga malam qadar. Nabi setakat bagi tahu kita malam qadar dalam bulan Ramadan, 10 Ramadan yang terakhir, malam-malam yang ganjil. Soal bila berlakunya malam qadar, demikian akal manusia begitu terbatas. Seterusnya apa ulama sebut lagi? Bila sebut malam qadar ini, dia termasuk salah satu daripada rahsia Allah. Bila sebut rahsia ni tuan-tuan, apa kita fahami dengan makna rahsia? Maknanya Tuhan punya badan sahaja yang tahu. Kita ada rahsia, kita je tahu tuan-tuan. Tetapi orang lain tak boleh tahu. Maka demikianlah malam qadar rahsia Allah, hari kiamat rahsia Allah, kematian rahsia Allah. Tidak ada seorang pun makhluk yang boleh tahu melainkan hanya Allah Jalla wa'ala. Dan orang bertanya, adakah Nabi sebagai kekasih Allah? Allah Ta'ala pun rahsiakan berkaitan dengan bilakah berlakunya malam qadar. Jawapannya, ya, Nabi pun turut dirahsiakan. Apa dalilnya? Kita boleh rujuk dalam Sahih Muslim sebagaimana yang telah diceritakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Al-Imam Nawawi? Satu malam ketika tidurnya Nabi di dalam bulan Ramadan, lalu Allah Ta'ala datangkan ilham di dalam tidur Nabi, bilakah berlakunya malam qadar secara tepat. Allah Ta'ala bagi tahu. Sehinggalah keesokan paginya, kata Al-Imam Nawawi, Nabi keluar daripada rumah nak bertemu dengan sahabat. Ni nak kongsi cerita gembira daripada Allah, supaya mempermudahkan sahabat untuk mencari malam qadar pada 10 Ramadan yang terakhir. Tiba-tiba kata ulama, dalam perjalanan Nabi nak bertemu dengan sahabat, Allah Ta'ala takdirkan, dan ini sebagai asbab, iaitu Nabi melihat di mana ada dua orang lelaki yang sedang bergaduh, yang disebut dalam lafaz hadis yatalaha baina rajulain. Dua lelaki sedang bergaduh. Maka satu sifat mustahil bagi Nabi, apa dia? Takkanlah Nabi tengok orang berbalah, Nabi tinggalkan begitu sahaja. Ini mustahil bagi Nabi. Sebaliknya Nabi menghampiri keduanya, Nabi hentikan pergaduhan sesama mereka. Bila habis bergaduh, apa kata Nabi? Tiba-tiba hilang daripada daya ingatan aku. Bila berlaku malam qadar, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala ilhamkan di dalam tidur aku pada sebelah malamnya tadi. Lupa-lupa ni bukan benda boleh buat saja-saja. Tapi kalau Allah Ta'ala nak lupakan, manusia akan lupa. Syarat pelupa ni tak semestinya orang tua. Tapi berapa ramai orang muda jenis penyakit lupa. Sebab lupa ni benda tak boleh nak buat-buat. Jadi Nabi bertemu dengan sahabat, cerita apa yang berlaku. Maka hadis dan cerita ni sebagai hujah. Nabi pun Allah Ta'ala rahsiakan bilakah berlakunya malam qadar. Walaupun begitu, maha rahmatnya Allah, berdasarkan hadis Nabi yang cukup banyak, bagaimana Nabi menceritakan kepada kita, sebutkan kepada kita beberapa tanda dan juga gambaran bagi mempermudahkan umat untuk cari malam qadar bila mana berada di dalam bulan Ramadan. Antaranya hadis Nabi yang cukup masyhur. Nabi sebut apa? Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ataupun dalam lafaz hadis yang lain, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Malam qadar ni kata Nabi, cari buru pada bila? Pada bulan Ramadan, 10 Ramadan yang terakhir. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebut fokuskan pada malam-malam yang ganjil. Bermakna 3 gambaran Nabi beri pada kita.
untuk memastikan umat baginda di setiap zaman mereka tidak akan terlepas dengan kemuncak tawaran yang Allah Ta'ala berikan, hanya berada di dalam bulan Ramadan dan kedudukannya pada penghujung Ramadan. Pertama Nabi sebut cari malam qadar bulan Ramadan saja, jangan duk cari bulan lain. Yang kedua Nabi bagi tahu lagi, dia berada pada 10 Ramadan yang terakhir, bukan di pertengahan, bukan di awal. Dan yang ketiga Nabi sebut beri tumpuan kepada 5 malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan malam ke-29. Maknanya daripada satu sudut ini sebagai panduan, garis panduan yang Nabi sebut kepada kita bagi memudahkan kita. Cuma orang tanya dah 5 hari malam ganjil, kita nak beri tumpuan malam yang mana satu, Ustaz? Sebab ada setengah orang, Alhamdulillah, masuk je malam ke-21 dalam bulan Ramadan, dia boleh menghidupkan sepanjang malamnya sehinggalah kepada penghujung Ramadan. Tapi ada setengah orang dia tak mampu. Dia akan cuba cari malam-malam yang lebih cenderung, ataupun mungkin dia boleh buat qiyamul lail ni pada malam-malam cuti saja, Sabtu dan Ahad. Hari kerja mungkin dia tak mampu, takut bangkit lewat bangkit tidur. Jadi mana-mana nak beri tumpuan. Sebelum kita sebut beberapa pandangan di kalangan para ulama antara yang masyhur, dalam sebuah kitab yang khusus membicarakan malam Lailatul Qadar sahaja, sebuah kitab yang dibincangkan berkaitan dengan malam ini, perbincangannya hampir dekat-dekat 60 muka surat. Cerita bab malam Qadar satu malam je. Antaranya kata pandangan ulama terbahagi kepada hampir 400 pandangan. Ketika mana nak menentukan bilakah berlakunya malam Qadar. Nak gambarkan malam Qadar ini malam yang cukup besar, lagi agung, sehingga 400 pandangan di kalangan para ulama yang mendatangkan pandangan yang berbagai-bagai. Dan di antara 400 pandangan ini saya nak sebut beberapa daripadanya sahaja. Yang pertama sekali di kalangan ulama-ulama mazhab, antaranya imam mazhab kita sendiri, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia meletakkan kecenderungan berkaitan dengan berlakunya malam Qadar ini pada beberapa malam yang ganjil. Antaranya kata Al-Imam Syafi'i, pada pandangan beliau malam Qadar ini antaranya beliau cenderung ianya berlaku pada malam ke-21, iaitu malam yang pertama pada penghujung Ramadan. Dan pandangan yang kedua, Al-Imam Syafi'i, dia cenderung kepada malam ke-25. Berbeza pula dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam mazhab Hanbali berpandangan malam Qadar ini berlaku pada malam ke-21. Berbeza pula dengan pandangan yang telah diketengahkan oleh siapa? Jumhur ulama. Majoriti di kalangan para a'immah, mereka berpandangan malam Qadar berlaku pada malam ke-27 di dalam bulan Ramadan. Dan ini salah satu pandangan yang turut diambil kira oleh Al-Imam Syafi'i. Dan di sana ada beberapa pandangan yang pelik. Antara yang mengatakan bahawasanya malam Qadar ini bukan berlaku di dalam bulan Ramadan, tetapi berlaku di dalam bulan yang lain. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawasanya malam Qadar ini hanya berlaku di zaman Nabi sahaja. Dan pandangan ini sebagaimana yang telah dimuatkan oleh Buya Hamka di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Azhar, yang mengatakan di sana ada pandangan mengatakan di zaman kita ni, walaupun bulan Ramadan datang, tetapi malam Qadar ini tidak berlaku pada zaman kita.
Kerana kata dia, selepas Nabi wafat, malam qadar ini Allah Ta'ala telah angkat naik ke langit. Dia hanya berlaku di zaman Nabi. Ambillah contoh. Kalaulah kita nak berpegang dengan pandangan ini, ataupun kita sedikit mengkaji, kalaulah malam qadar itu hanya setakat berlaku di zaman Nabi, jadinya berapa kali berlakunya di zaman Nabi? Nak tahu berapa kali berlaku di zaman Nabi, maka kita kena tahu berapa kali Nabi sempat berpuasa di dalam bulan Ramadan dalam sejarah hidup baginda. Berapa kali? Berapa kali Nabi berpuasa dalam bulan Ramadan? Nak tahu berapa kali? Kita kena tahu bilakah bermulanya pensyariatan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Tahun yang keberapa? Siapa ingat? Kita ulang kaji. Cuba teka nombor. Nombor tak apa teka. Yang tak boleh teka hukum hakam. Supaya orang tikam nombor ekor. Kita tak ada pengalaman tikam nombor ekor. Orang tikam nombor ekor kan kadang-kadang kena sebab teka. Jadi boleh teka. Cuba teka. Siapa dapat jawab boleh keluar awal insyaAllah. Berapa? Tahun ke-2 Hijrah, penghujung bulan Syaban. Maknanya tahun kedua Nabi bermula puasa Ramadan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. 9 kali. Tahun ke-11 Nabi wafat kembali bertemu dengan Allah. 9 kali. Maknanya apa? 9 kali sahaja malam qadar berlaku dalam sejarah dunia ketika mana Nabi berpuasa dalam bulan Ramadan. Tetapi pandangan ini ulama sebut pandangan yang batil. Adapun pandangan yang terakhir daripada seorang sahabat Nabi sebut apa? Malam qadar ni dia berlaku tiap-tiap bulan. Bukan kata bulan Ramadan sahaja. Setiap bulan kita akan temui. Apa hujah dia? Alasan dia kerana aku mengharapkan manusia ni rajin beribadah tidak hanya di dalam bulan Ramadan sahaja. Sebab nak cari malam qadar. Jadi bila aku sebut dia berlaku pada setiap bulan, aku mengharapkan manusia rajin beribadah sekalipun bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan mereka. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dengan ulang kaji malam qadar ini? Maka dengan kita memahami apabila malam qadar ini sebagai kemuncak tawaran Ramadan dan diletakkan pada penghujung Ramadan, maka pada masa yang sama dapat kita faham bahawasanya inilah sifat dan tabiat bulan Ramadan. Apa tabiat bulan Ramadan? Makin dia nak meninggalkan kita, makin dia berada pada penghujung, makin Allah Ta'ala perhebatkan tawaran kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita dapat memahami konsep ini, sepatutnya apa? Makin Ramadan nak tinggalkan kita, makin kita sedih dan berduka cita. Makin Ramadan nak tinggalkan kita, makin manusia perhebatkan ibadah. Dan makin Ramadan nak tinggalkan kita, makin manusia ramai dan rajin datang ke masjid. Bukan sebaliknya. Dan kalau kita buat perbandingan sedikit antara bentuk tawaran Allah dalam bulan Ramadan dengan tawaran manusia sesama manusia, daripada sudut zahirnya sama juga. Kita perasan manusia pun begitu juga. Makin berada pada penghujung, manusia akan perhebatkan tawaran manusia sesama manusia. Sebagai contoh, bazar Ramadan. Kat sini ada bazar Ramadan. Siapa tak pernah pergi bazar Ramadan angkat tangan? Maknanya semua ada pengalaman pergi bazar Ramadan. Bulan Ramadan cukup sinonim dengan bazar Ramadan di negara kita. Cuba kita bayangkan satu tahun, mungkin tahun depan tu, tiba-tiba keluar berkeliling, tahun ini bulan Ramadan tidak dibenarkan beroperasinya bazar Ramadan. Rasa-rasa kita macam mana keadaan masyarakat kita pada waktu itu? Saya rasa mungkin ramai yang mati kutu tuan-tuan. Sebab orang kita ni dia tak boleh berpisah dengan bazar Ramadan. Dan setiap tahun yang pasti kita dengar tapak bazar Ramadan makin bertambah dan tak pernah berkurang. Dan sebab bazar Ramadan orang bertumbuk, orang bergaduh tuan-tuan. Ini tak berlaku dekat Nepal tuan-tuan. Ini berlaku dekat Negeri Sembilan tuan-tuan. Sebab tapak bazar Ramadan.
Dahsyatnya pukulan tapak bazar Ramadan. Ambil contoh hari ni tuan-tuan. Bazar Ramadan biasa mula operasinya jam berapa? Saya tanya tuan-tuan, buat apa tuan-tuan bukan pegawai di BKS? Tapi biasanya mana-mana tempat rata-rata lewat pun jam 4 petang ataupun seawal 3.30 petang. Apa yang saya nak cuba bandingkan? Cuba hari ni pukul 4 petang kita pergi ke bazar Ramadan dengan tujuan apa? Nak beli kuih je sebagai contoh. Kalau di belah Pandan Indah, kalau ada orang Pandan Indah, kan satu bazar Ramadan depan balai bomba di Padang MPAJ tu. Saya duduk perasan hari pertama. Yalah kita ni kadang-kadang lebih daripada pegawai MPAJ buat kajian. Tak kita tengok daripada banyak-banyak juadah yang dijual, terutamanya kuih tuan-tuan. Antara kuih yang paling laris sekali tahun ni apa dia? Belum pukul 6 biasanya dah habis. Ada 2 jenis kuih tuan-tuan. Kok saya perasan. Yang pertama sekali jenis kuih yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian dia punya warna 2. Atas putih, bawah hijau. Kuih apa tuan-tuan? Kuih apa tu? Saya ni reti makan. Nama kuih memang saya tak ambil tahu. Apa kuih apa? Tepung pelita tuan-tuan. Tepung pelita ni hak peliknya tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan cari mana-mana negeri punya bazar Ramadan. Kita tak akan temui melainkan hanya 2 warna ni saja. Hijau dan putih. Maknanya apa? Kalau orang sensitif dengan warna, nescaya dia tak akan makan tepung pelita. 2 warna, hijau dan putih je. Sekarang ni tuan-tuan, kalau di Pandan Indah 4 biji RM2. Maknanya seketul 5 posen tuan-tuan. Sekali sudu, sekali ngap 5 posen kita telan tuan-tuan. Jenis kuih yang kedua yang 3 segi dibalut dengan kulit popia. Kuih apa nama tu? Sambosa orang Melayu kita panggil. Orang Arab panggil sambusa. Mat dia panjang sikit. Bunyi sama je tapi panjang sikit. Sambusa. Kuih tu sekarang ni kalau di Pandan Indah seketul 8 posen tuan-tuan. 5 ketul RM4. Cuba kalau kita pergi pukul 4. Tuan kedai baru buka meja, baru buka payung, baru susun kuih, kita datang, makcik nak beli kuih. Dia kata 5 ketul RM4. Kita bayarlah 5 ketul RM4. Kalau beli waktu tu. Tapi cuba kalau kita beli penghujung. Kita nak kiaskan. Ramadan makin hujung, hebat tawaran Allah kepada hamba-hamba. Manusia pun demikian. Cuba kita beli hujung-hujung, 5 minit lagi nak azan waktu berbuka puasa. Nak beli kuih yang sama. Kalau kebetulan waktu kita pergi tadi, kuih dia banyak lagi tak terjual. Saya yakin tuan-tuan. Waktu tu kalau kita beli, kita bayar RM4. Tuan punya kedai tak setakat bagi kita 5 ketul. Silap-silap dia bagi lebih sampai 8, sampai 10 ketul. Kalau nasib kita baik, dengan bekah-bekah dia bagi sekali. Makin berujung, tak ada pada penghujung, makin hebat tawaran manusia sesama manusia. Ni kalau bulan Ramadan ni, mana di Masjid India tu ada satu jalan, apa nama tu? Jalan apa nama? Orang sini memang tak berhenti. Jalan tak tuan-tuan. Macam-macam benda dijual. Persiapan raya, kuih raya, semua ada. Cuba pergi tuan-tuan, nak beli baju raya awal Ramadan. Kalau beli, sepasang baju Melayu berapa sekarang lebih kurang? 180, 150. Itu pun desain zaman Piramli punya tuan-tuan. Kalau awal Ramadan, itulah harga yang terpaksa kita bayar. Baju Melayu sepasang je, samping dia tak bagi, apatah lagi songkok satu hasta. Tidak lagi tuan-tuan. Baju Melayu sepasang je. Tapi cuba tuan-tuan, beli bila? Nak beli baju Melayu yang sama, di kedai yang sama, kawasan yang sama, tuan kedai punya sama, tapi waktu berbeza. Bila? Esok raya, malam ni kita pulun pergi angkut satu keluarga tuan-tuan. Saya yakin kalau waktu tu kita beli, kita tak perlu bayar sampai 180 untuk sepasang baju raya. Silap dia bagi potongan 120 ataupun RM100 dapat sepasang baju Melayu. Kalau nasib tuan-tuan lagi bagus, sekali dengan patung replika dia bagi sekali.
Makin berada pada penghujung, hebatnya tawaran manusia sesama manusia. Kuih raya tuan-tuan. Walaupun raya belum lagi, ada setengah orang Ramadan tak masuk lagi, dah jual kuih raya. Ambil contoh kerepek sebungkus RM10, cuba beli esok raya baru beli tuan-tuan. Kita akan dengar suara promotor, lelong-lelong 3 RM10 tuan-tuan. Makin berada pada penghujung, hebatnya tawaran manusia sesama manusia. Ini kiasan yang cukup mudah. Maka Allah Ta'ala demikian, bahkan tawaran Allah jauh lebih hebat jika nak dibandingkan tawaran manusia sesama manusia. Mudah-mudahan kita tak terlepas pandang untuk meraih, mencari malam qadar yang Allah Ta'ala sediakan di dalam bulan Ramadan, khususnya pada 10 Ramadan yang terakhir insya-Allah. Kita tak apalah tuan-tuan, kita cuba anggapkan bagaikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, dengan mengharapkan kita tidak mensia-siakan detik waktu yang ada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita antara yang bertuah kerana Allah Ta'ala bagi peluang kita hidup sehinggalah ke 13 Ramadan tuan-tuan. Ada setengah orang tak sempat masuk Ramadan, Allah Ta'ala takdirkan meninggal dunia. Yang berlaku di Pahang baru-baru ni, seorang anak muda, bukan setakat muda, tak kahwin lagi tuan-tuan. Di Felda Padang Piul Jerantut sebelah petangnya, warga Felda temui anak muda ni dalam keadaan terbaring dan di lehernya ada kesan sembelihan. Meninggal dunia di tempat kejadian. Mati disembelih tuan-tuan. Takdir Allah tak sempat sambut Ramadan. Ada orang sempat sambut 3 hari Ramadan di Kampung Pandan. 3 Ramadan berlaku 3 kematian tuan-tuan. Yang baru-baru ni dalam 8 Ramadan di Kampung Lindungan, meninggal dunia lebih kurang lepas maghrib tuan-tuan. Umur baru masuk 40-an, seorang ibu. Allah Ta'ala takdirkan apa? Tak sempat menghabiskan Ramadan pada tahun ini, apatah lagi nak menyambut hari raya bersama dengan ahli keluarga. Dan kita pun kita tak pasti lagi tuan-tuan. Sebab tu satu jawapan yang tidak ada seorang pun boleh bagi jawapan secara tepat apa dia. Tidak ada di kalangan kita yang benar-benar yakin sama ada dia sempat untuk iftar pada petang ini dan sempat melaksanakan solat tarawih pada malam ini. Jadi doa kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehinggalah kita dapat mengakhiri bulan Ramadan dan meninggalkan bulan Ramadan dalam menyahut apa yang Allah Ta'ala harapkan. Di sebalik ianya mensyariatkan ibadah puasa Ramadan, moga-moga kita menjadi di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kul insyaAllah. Jadi setengah minit tuan-tuan, saya nak ambil masa. Saya nak minta izin daripada Tuan Haji apa tadi yang saya berhubung, Tuan Haji Imran. Saya nak minta izin tuan-tuan, saya ni tak pernah buat pengumuman untuk diri sendiri, tapi kali ni saya rasa saya perlu. Saya nak lancarkan satu kutipan derma khususnya untuk saya, insya-Allah akan menyambung pengajian saya selepas Ramadan ni, dijangkakan selewat-lewatnya awal bulan September ni di sebuah Universiti Islam, di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru Riau tuan-tuan, dekat di Indonesia. Tempoh pengajian dijangka 2 tahun. Cuma bidang pengajian ditawarkan 2 bidang, sama ada perbandingan mazhab ataupun syariah perundangan Islam. Jadi yang pastinya bulan 9 insya-Allah akan berangkat ke sana. Dan kutipan yang saya buat ni tuan-tuan bukan untuk sara hidup dan sepanjang berada di sana, tidak. Sebab difahamkan di sana dari sudut perbelanjaan sara hidup tidaklah terlalu mahal. Cuma yang lebih saya nak fokuskan untuk membantu menjelaskan yuran pengajian. Untuk tempoh 2 tahun, yuran pendaftaran sahaja tidak termasuk, yuran pengajian sahaja tidak termasuk pendaftaran, kurang lebih dekat-dekat RM10,000 duit kita. Jadi Alhamdulillah sebahagiannya sudah berjaya saya himpunkan. Jadi satu baki lagi untuk melengkapkan yang belum cukup. Saya harapkan sedikit sebanyak sumbangan itu datangnya daripada jemaah yang hadir pada tengah hari ini. Difahamkan ada yang dapat bonus 500, ada yang dapat bonus gaji sebulan, ada yang dah macam-macam tuan-tuan. Jadi
Kalau dapat rasa RM1-2 kan, jangan tuan-tuan makan seorang, dapat rasa sikit seorang. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak sumbangan yang diberikan, apa bentuk sumbangan sekalipun, dapat membantu saya insya-Allah. Moga-moga ambil berkat Ramadan sebagaimana sarana yang selalu diingatkan oleh para ulama. Ramadan pertingkatkan ibadah, kurangkan juadah, dan perbanyakkan sedekah dan berkebajikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.